Assalamualaikum. Saya Azhar. Malam ini saya sekali lagi menghantar passenger pekerja asing balik ke area Gebeng yang gelap tu. Okey, berapa tadi kilometer tadi? Daripada bandar 26 kilometer. Dapat untung RM23. Tambang 29. Kita punya tu RM23. Jadi ini sekarang pukul 10. Pukul 10, okey. Yang ni turun sebelah sini. Dia ada tepi ni, berhenti tepi sikit. Tapi ni ada lubang ni, tak nampak sorry. Ada lubang sebelum MCKP. Jadi berhenti belah kiri. Sekarang nak U-turn di atas sana semula. Yang traffic light yang tak hidup. Ni lori laju ni. Laju lori tadi 3 lori berderet lalu. Okey, jadi siapa pemandu Grab, Maxim, e-hailing yang Kuantan yang dapat passenger nak hantar area Gebeng, so berhati-hatilah, bersedialah. Sekarang kita cari balik jalan balik melalui Balok Makmur yang ada Petronas tu. Tapi semalam saya tak dapat. Balik kosong. Balik kosong lah, itulah kata. Tapi tadi tak nampak, tak perasan lah passenger. Dia tulis RM23. Cik, kita dah semangat lah kan. Sebab saya memang on the way nak balik ke bandar. Rupanya RM23 tu memanglah jauh. Laju lah. RM23 memanglah besar kan. Jadi mestilah jauh kan. Saya tak sempat tengok kat mana dia nak balik. Alah, kena lagi sekali malam. Macam Grab ni tahu pula kita ni. Dia offer kat kita. Orang lain tak nak kot. So gitulah kayaknya. Okey, insyaAllah selamat perjalanan. Assalamualaikum.